Aku nak makan pun tak ada mood lah. Nak raya pun tak ada mood. Tak habis-habis menyusah korang ni JPJ. Seorang pemandu kereta maut selepas terbabit kemalangan dua kenderaan di air Lanas Jeli. Dan kereta dipandu mangsa dari Ipoh Perak ke Rantau Panjang dipercayai terbabas ke lorong bertentangan sebelum melangkar sisi kanan pikap JPJ. Bodoh, aku nak tanya kau JPJ. Bapak kau ajar ke Rongway jalan macam tu? Kata pandai undang-undang tapi bodoh juga aku tengok. Semalam aku diam sebab orang tu tak meninggal lagi tau. Aku baru dapat tahu hari ni kan, pemandu Myvi tu meninggal dunia. Raya pertama, kau ni betul-betul punya bodoh punya orang lah. Bagai nak gerak kan, kau buat operasi sana, buat operasi sini. Mana undang-undang yang kau pakai potong double line dekat jalan jam? Engkau bukan macam PDRM, okay? Kalau nak kejar penjenayah, okay, tak apalah, dia nak Rongway macam tu, tak ada masalah. Kau sedar sikit, engkau tu JPJ. Engkau tu tak ada apa-apa pun dalam Malaysia ni, kau tak guna pun. Dalam menyusahkan orang, orang tu sampai meninggal lagi. Family dia sedih. Dia raya pertama. Pergi cek urin. Kenapa tak cek urin? Cakap dekat sosial media bukan main lagi. Bodoh kau ni. Betul!